bulan RM180 sebulan. Betul lagu tu kan, lebih kurang kan? Kalau salah tolong betulkan. Boleh pula kalau tak ada duit, boleh buat pinjaman dengan Maybank, dengan BSN kalau tak salah saya. Labur dapat kurang sikit lah. Betul ya dah kan? Ramai apa peserta datang ni. Ini kacau lagi ni. Jadi saya tak berani lah nak bagi fatwa. Saya bukan mufti. Saya ustaz kampung yang tuan-tuan mengajar masjid lagu tu ya. Jadi saya kata saya pun tak tahu jugalah nak kata boleh tak boleh. Benda lagu ni dia punya asas dia, kalaulah pelaburan dia tu halal lah insya-Allah hasil yang kita dapat. Kalau pelaburan dia tu bercampur dengan yang haram, maka masalah lah, haram lah, syubhah lah paling kurang yang sampai kat kita tu. Dia kata, hak tu saya pun tahu. Dia kata, saya nak tanya Allah ni, saya nak isi borang ni, boleh ke tak? Tu soalan dia ni. Saya nak masuk, boleh tak? Dia kata. Jadi saya kata, tak berani, kena buat kajian dulu benar ni kan. Saya kata nanti saya telefon 2 orang ahli majlis fatwa negeri Kedah yang saya kenal baik. Saya telefon yang pertama, ustaz ni kata, apa dia tu Anam tak dengar lagi, ahli jawatan kuasa fatwa. Ni cerita benar lagi ni yang ketiga. Dia kata, Anam ada cerita sikit. Saya pun cerita. Dia kata, tak tahu nak kata ke dia benda ni kena mesyuarat dulu. Dia kata benda ni baru lancar 2-3 hari, barangkali tak tahu bila lah baru nak mesyuarat kan, biar macam fatwa pun. Dia kata cuma panduan umum dia, entah boleh abang kat dia, kalau pelaksanaan dia tu ikut Islam, pelaburan dia pula ikut Islam, insya-Allah halal lah. Macam saya kata tadi lah, hak tuan nak jawab dah. Dia kata ni hak dia nak isi borang lah, ni boleh ke tak? Lepas tu saya kata tak apalah kalau gitu masih lah. Lepas tu telefon seorang lagi pula. Dia kata hak ni, dia kata tak boleh diputuskan oleh negeri, dia kena diputuskan oleh jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Sebab isu tu bukan isu negeri, isu tu adalah isu kebangsaan. Jadi dia pun mesyuarat dah lagi ustaz. Dia kata kalau kami pun tak tahu apa lagi, mereka tu lagi tak tahu apa. Dia jawab lagu tu. Sebab dia kena pergi ni mufti-mufti negeri ni kan, nak bincang apa semua, nak buat kajian dan sebagainya, barulah selesai masalah tu, baru boleh buat keluar satu fatwa. Kita sungguh juga. Jadi lagu mana ni ustaz ni? Kau entah nak kata apa pun kat dia. Ya dia senang, sebab dia kenal kita. Saya tak telefon, saya kata lagu ni lah, benda ni paling kurang pun kita nak kata haram tak boleh. Saya nak mengharam. Kalau benda tu halal lagu nak saya kata haram. Oi, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan yang mengharamkan yang halal. Sama juga kalau benda tu haram saya pergi kata halal, tak boleh. Bukan hak at-tahrim wa at-tahlil ni hak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada autoriti, kalau kita biar semua ustaz-ustaz kampung buat fatwa, ustaz jalan buat keluar fatwa tang ni, tuan pengurusi kita buat keluar fatwa tang ni, ustaz Mustaq apa Qamaruddin buat keluar fatwa, seorang kata boleh, seorang kata tak, seorang kata ikut suka. Kalau bahasa boleh ambil. Kalau lagu tu porak pandang masyarakat, dia kena institusi fatwa yang buat keluar fatwa tu. Betul tak tuan-tuan? Setuju dengan saya tak? Jadi saya kata kat dia, lagu ni lah, benda ni oleh kerana benda tu masih terawang-awang, boleh dengan tak boleh. Saya tak berani nak kata tak boleh, saya tak boleh kata boleh. Jadi tak usah masuk dululah. Kita anggap dia ni macam benda syubhah. Dia kata kalau tak masuk usah habis dia paling bakal masuk. Lepas tu dah kalau waktu-waktu tu baru dia bawa keluar fatwa kata boleh, saya nak masuk pun tak boleh dah lah. Sungguh juga. Betul tak? Dia fikir tu tak salah. Lambat dah kalau law dia bawa keluar fatwa. Mana ada dah orang beli habis. Selesai dah benda tu. Jadi saya kata lagu ni lah, terus ada fikirlah soal tu. Kita orang Islam, kita ada prinsip dalam hidup kita. Yang halal kita makan. Kalau haram, benda syubhah. Syubhah ni saya bagi contoh dia. Saya kata kalau kita tengok ada satu gulai mangkuk makanan duduk depan mata kita, kita tak pasti macam dengan burung puyuh, alui-alui kan, tapi gaya macam katak burung kan. Jadi kita jadi was-was. Allazi yuwaswisu. Dia kita ada wah-wah ni. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Nak makan ke? Nak berhenti. Dia kata tu tak boleh lah, tu saya pun tak makan. Dia kata hak ni lain. Dia kata hak ni lain. Lain ke sama tuan-tuan? Sama saja.
Jadi sebab tu saya kata kena tegur orang atas. Kena tegur tak tuan-tuan? Kalaulah orang atas ni pemikiran dia Islami, dia ni orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak timbul soal ni. Sebab sudah tentulah sebelum nak lancar dana tu, nak lancar apa benda pun, dia akan bawa dulu proposal kertas kerja, dia akan bagi ke Jabatan Kuasa Fatwa. Kita ada unit R&D penyelidik syariah, kita ada Jabatan Perdana Menteri, ada Jabatan Kuasa Fatwa kita yang dilantik oleh Agung sendiri. Takkan tak percaya kat mereka pun kan? Kalau bagi kat mereka semak dulu, wah ni kena ubah betul sikit bagi jadi elok. Okey, betul, lancar. Bila lancar lagu tu jakit bocor, logo halal, selesai semua masalah. Betul ya tak? Masalahnya kita bila orang atas tak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, tak ada rasa nak pastikan rakyat dapat kesejahteraan yang sebenar, dia kira bagi duit banyak dia. Tapi kita nak tingkatkan pendapatan per kapita negara ni berdasarkan apa, NRK apa benda tu? NKRA. Apa dia? National Key Result Area. Ada 6. Salah satu dia ialah nak meningkatkan pendapatan rakyat yang berpendapatan rendah ni kan. Jadi tu yang buat benda-benda tu. 6 bidang keberhasilan utama negara tu. Tapi masalahnya ialah bila kepimpinan di atas tak ada rasa tanggungjawab kepada Allah Ta'ala, dia kata yang penting duit banyak, nak makan halal haram ikut suka. Kesannya apa yang berlaku pada masyarakat? Bila satu keluarga makan daripada sumber yang tak pasti, saya tak kata haram tuan-tuan, tak pasti halal ke haram, lepas tu macam mana anak yang akan lahir nanti? Kan Nabi sebut dah, apa dia? Makan an-naru awla bih tu, mana Ustaz? Terlupa pula hadis tu. Kullu lahmin nabata min haram min suhtin fan-naru awla bih. Mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber haram ni, neraka tempat dia. Macam mana rakyat ni kita nak bentuk jenuh syarah, jenuh ceramah kami tuan-tuan. Lain-lain daripada saya kata Ustaz jalan buku rekod pun tak buat. Itulah yang jadi lagu ni budak-budak ni dalam kita. Ustaz jalan juga yang salah. Pasal dia akan pentingnya kepimpinan orang atas. Jadi kita kena tegur. Saya takat tu lah saya boleh telefon Jabatan Kuasa Fatwa. Saya duduk dengan ABIM Negeri Kedah Darul Aman. Saya telefon Presiden ABIM Kebangsaan. Saya kata tolong buat keluar kenyataan daripada ABIM Pusat. Tegur benda ni. Sebab kesan dia nampak macam kecil, tapi kesan dia mendalam dan akan berpanjangan. Selagi mana rakyat duk makan benda haram, lagu mana kita nak didik mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tak tuan-tuan? Jadi dakwah ni, itu saya sebut, saya lari sikit lah daripada masalah non-Muslim tak non-Muslim ni. Tapi kalaulah kita boleh kepimpinan yang lagu tu, rakyat di bawah pula ada disiplin. Benda tak halal tak masuk. Ni tak keluar fatwa lagi, penuh dah di bank, penuh dah. Jadi dia berkata kita tak ada masalah, awak keluar fatwa lagu mana pun, habis punya, jangan takut. Mainlah skim apa bala pun, habis dulu. Dah kaya-kaya baru tanya, boleh tak saya bagi? Lepas tu bila kita abang kata haram, dia kata, takkan tak ada. Kalau ustaz tu kata boleh. Dia masalah kita yang menyebabkan kecelaruan yang ada ni tuan-tuan. Cukup lah tuan-tuan, saya nak pergi petua banyak-banyak pun kan. Takat itulah saya mampu untuk sampaikan kepada tuan-tuan. Yang pentingnya tuan-tuan, niat kena ada. Keazaman dalam hati kita untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah tu kena jelas dalam hati kita. Kita buat semampu yang boleh. Boleh Ustaz kata orang? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Abdullah Din. InsyaAllah tabarakallah, hari ini saya dapat nasihat yang baru, iaitu kena balik Sabah, berdakwah di Sabah. Syukur, terima kasih dekat Ustaz. Memang itulah niat saya untuk ilmu keluar negara pun, memang itulah niat saya. Tanggungjawab saya bukan sekadar untuk di sini, tapi tanggungjawab saya sebenarnya di sana, di Sabah sendiri. Saya menuntut ilmu di Sabah, jadi saya dah fikir dah untuk macam ni nak buat macam mana. Jadi saya berdakwah di sini ataupun menyampaikan ilmu di sini adalah untuk mencari peluang dan mencari pengalaman supaya boleh saya bawa ke sana. Seperti mana Ustaz dah ada pengalaman di Sabah, dia pula bawa pengalaman dia ke sini. Jadi saya nak cari pengalaman sini untuk bawa ke sana. InsyaAllah mudah-mudahan. Jangan lama. Nah lagi. InsyaAllah.
Allahumma sholli ala Muhammad. InsyaAllah. Lagipun rumah yang saya ada di sini ni bukan rumah saya. Rumah tu memang atas nama saya, tapi itu rumah bukan saya beli. Itu hadiah daripada insan yang pemurah. Hadiah saya tak beli, saya tak sewa, tapi orang bagi dekat saya. Dan untuk tujuan supaya mengajar. Dan katanya dia nak berikan saya sebuah tanah di Sabah untuk buat sekolah madrasah. Tapi sebelum tu katanya saya nak bagi ustaz rumah sini untuk ustaz mudah pergi kuliah dan mengajar mana. Kereta yang saya naik bukan kereta yang saya beli juga. Itu juga hadiah daripada orang lain. Ya, dua-dua rezeki yang Allah bagi. Dan kalau orang Islam macam ni bagi kepada orang bukan Islam, apa orang Islam kata? Orang bukan Islam kata, dia seronok Allah indahnya Islam, pemurah orangnya. Nah, mencontohi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu semua rezeki daripada Allah untuk mudahkan kerja dakwah kita supaya dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah pusingan kedua, tuan-tuan. Sebelah lebih dah. Jadi sekarang ni saya nak buka sesi soal jawab. Ya, kalau ada tuan-tuan, puan-puan yang ingin berikan soalan kepada ustaz. Ustaz datang dari jauh, Aceh. Ustaz Abdullah Din pula daripada Al-Ustaz. Mungkin kita mudah nak pergi Al-Ustaz, tapi pergi Al-Ustaz tu mudah, tapi nak jumpa Ustaz Abdullah payah, tuan-tuan. Jadi ni rezeki lah. Tuan-tuan boleh berdepan dengan dia, boleh ceritakan dan tanya soalan yang berkaitan tentang dakwah kepada non-Muslim dan apa tanggungjawab kita. Kalau nak cerita tanya tentang lain, contoh yang sangat berbahaya hari ini, isu yang sangat besar, iaitulah isu Syiah. Ya? Beliau membuat sebuah buku yang bertajuk Syiah. Ya, boleh, tuan-tuan pun boleh tanya tentang apa Syiah ni, apakah betul Syiah ni, tak betul ke? Tak, cuba tanya ustaz. Ustaz boleh. Sekarang saya sediakan dan saya boleh persilakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin berikan soalan, insya-Allah. Silakan. Boleh lelaki dua orang, dua soalan, perempuan dua soalan. Kalau nak lebih lagi, insya-Allah pagi kita berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya memang tertarik dan saya berharap semua orang Islam dapat berdakwah kepada Islam. Tetapi kita nak melengkapkan diri dulu sebelum kita berdakwah. Sebab di sana banyak syarat-syarat yang boleh mengeluhkan. Tadi pada mukadimah ucapan pengurusi tadi ada menyebut ayat Quran di mana orang Islam itu mesti masuk Islam keseluruhannya. Jadi saya nak masuk keseluruhan tu, adakah macam orang masuk rumah tu tengok muka saja atau masuk kaki saja itu sudah dikatakan sudah masuk atau bagaimana? Itu soalan saya. Terima kasih. Soalan tu tujukan kepada siapa? Saya. Dia itu. Jadi ini diharapkan kepada, kalau boleh, kedua-dua aslinya. Okey, perempuan silakan perempuan. Kena jawab dulu ke ustaz macam mana? Bagi soalan aja ya. Untuk muslimah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ni terpilih dulu, saya dah cerita tentang diri saya ni lah. Saya rasa mesti tahu yang ni saya juga orang yang bukan Islam masuk Islam. Alhamdulillah, tabarakallah. Jadi kan, saya dah cerita tentang ni kewajipan kita sebagai seorang Islam. Benar, kita kena dakwah kepada orang yang bukan Islam dan tarik mereka masuk ke dalam Islam kita. Sebab Islam kita ni, bagi saya sekarang ni, memang Islam satu agama yang amat suci dan murni. Tapi bau-bau ni saya nak cerita tentang pengalaman saya. Bau-bau ni saya pergi ke Singapura, kata okey. Singapura di mana dan pekan tu semua terdiri pada semua orang Cina-Cina. Kalau nak jumpa satu orang Islam kita macam ni, dia ada satu tempat khas lah. Yang setahu saya lah bila saya pergi ke sana, iaitu di satu tempat yang dinamakan Geylang Serai. Di situ memang banyak orang Islam berniaga lah atau apa-apa. Jadi sekarang saya nak tanya ustaz, macam mana kita kalau duduk dalam satu komuniti macam di Singapura kata dalam pekan, yang mana semua adalah Cina-Cina. Kalau kata nak jumpa satu orang bangsa Islam ni, orang Melayu ni, jumpa seorang dua. Jadi bagaimana kita nak dapat satu jalan yang mana kita boleh dapat menyampaikan dakwah kita kepada mereka. Sebab di situ yang setahu saya tidak ada seorang Cina pun yang
yang minat tentang Islam, yang nak cerita, nak tanya tentang Islam. Mungkin di tempat Galaxy Rise, mungkin kita dapat menjalankan tugas itu. Tapi sekarang saya nak tahu bagaimana kalau kita satu pekan semuanya terdiri daripada orang Cina. Begitu juga macam di Ipoh. Saya orang Ipoh, lahir di sana, mengaji di sana. Tapi saya balik mai sini kahwin dengan orang Islam. Okey, jadi macam di Ipoh juga. Di pekan tu semua terdiri daripada Cina. Semasa saya di kecil tu, kalau nak cakap tentang orang Islam, mereka memang cukup against lah, minta. Biasa saya masa tu kecil ada satu peristiwa yang mana Cina dan Melayu sudah ada konflik. Mereka sudah melawan. Ada satu insiden, masa tu saya masih mengaji lagi. Yang pada masa itu kan semua kedai-kedai orang Cina dia tutup. Dia kata pasal apa kita anti dengan orang Islam. Ya tak? Jadi sekarang saya nak tanya ustaz ni. Pada ustaz yang ada yang arif, yang banyak pengalaman. Ya. Jadi macam mana kalau macam tu? Kalau tu satu komiti yang semua terdiri pada orang Cina. Ya tak? Soalan kedua ialah macam ustaz dia kata kita kena harus tegur orang atas. Jadi sekarang saya nak tanya ustaz, siapa yang cukup berani nak tegur orang atas? Siapa yang akan ustaz? Siapa? Berani kau pergi jumpa dengan orang katalah. Okey, satu contoh. Kita Perdana Menteri. Okey? Kita kata kita pergi jumpa Perdana Menteri kata ya. Siapa berani tegur? Apa Isa tak ada lah. Tapi soal sekarang siapa yang cukup berani ada courage itu nak face to face dan dia buat yang tu ya. Ayat tu yang Ustaz. Bagaimana cara? Jadi terima kasih kepada Alhamdulillah. Ada lagi soalan? Kita mintalah kepada Ustaz Fazal untuk menjawab soalan yang sama ada pertama ataupun yang kedua. Cuba boleh insya-Allah. Silakan. Okey, pertanyaan soalan pertama daripada Pakcik apa nama tadi? Pakcik Yusof, iaitu adakah macam mana adakah kita kena masuk Islam dulu secara fitrah baru kita nak berdakwah? Jadi bila kita tengok, bila kita rujuk balik pada zaman Rasulullah, bila Rasulullah ataupun sahabat-sahabat yang berdakwah pada masa tersebut, memang apabila kita memeluk Islam, sebetulnya apabila kita tahu apa yang kita faham, apa yang kita tahu, kita akan amalkan. Dan dalam masa yang sama, kita tak pernah berhenti sebetulnya. Kita belajar dan kita amalkan. Setakat mana kita dah tahu, kita mengamalkan. Dan setakat mana yang kita telah tahu, kita akan sampaikan. Jika kita tengok pada zaman Rasulullah, sebetulnya kalau siapa-siapa yang pernah menjejakkan kaki ke tanah Mekah, saya belum lagi, mungkin ada tuan-tuan ataupun puan-puan yang pergi menjejakkan kaki ke sana dan didapati bahawa tak ramai daripada sahabat Rasulullah yang ada kubur di sana. Kenapa? Adakah sahabat Rasulullah sangat sedikit? Sebetulnya di situ kita boleh dapat tengok bahawa sesiapa daripada sahabat Rasulullah, bila mereka faham Islam, mereka akan keluar dan mereka menyampaikan Islam kepada semua orang di merata dunia. Tak kisah di mana daripada, sehingga ada yang pergi ke China, ke mana-mana, merata tempat, iaitu menyampaikan mesej Islam. Adakah mereka dah menjadi seorang Muslim yang sangat baik? Adakah mereka dah memahami Islam dengan baik sehingga dia menjadi seorang Muslim yang baik? Kalau kita tengok pada zaman Rasulullah, adakah masih ada tak ramai orang-orang Islam yang tak amalkan Islam? Ada tak ada? Ada, sehingga Rasulullah kata, jika orang-orang Islam tidak keluar menunaikan solat jemaah, maka bakarlah rumah mereka. Menunjukkan apa? Menunjukkan ada lagi di kalangan orang-orang Islam yang tidak faham dan mengamalkan Islam. Dan oleh sebab itu, maknanya jika kita telah faham sedikit tentang Islam, kita sampaikan. Dan dalam masa yang sama kita belajar. Maknanya kita buat dua perkara dalam satu masa. Kita sampaikan Islam kepada orang bukan Islam, dan kita ajak orang-orang yang telah memeluk Islam. Maknanya two in one.
Kita buat dua masa, dua perkara. Bukannya kita pilih, oh saya kalau mengajar berdakwah kepada orang bukan Islam, tak payah berdakwah kepada orang yang lain Islam. Bukan, dua perkara kita buat dalam masa yang sama. Jadi sungguh pun kita belum, contoh kita belum 100%. Kita rasa, memang saya rasa selagi kita hidup, kita tak sempurna sebetulnya dari segi ilmu ataupun amalan kita. Jadi setakat mana yang kita tahu, kita sampaikan. Saya harap dapat menjawab soalan daripada Pak Cik Yusof. Kemudian soalan daripada Makcik apa namanya? Daripada Makcik Noh, iaitu jika kita berada di kalangan orang-orang bukan Islam, semua Cina, rasa-rasanya ada tak peluang kita untuk berdakwah kepada mereka? Ada. Bila saya pergi ke Singapura, bila saya pergi ke Singapura ataupun di sini di Malaysia, macam di Malaysia, di tempat saya tinggal, Kajang, majoriti adalah orang Cina. Apa cara yang mungkin kita boleh buat? Cara yang paling simple yang saya buat iaitu saya pergi makan dekat kedai sayur-sayuran vegetarian, di mana disiapkan oleh orang Cina, dan ramai orang Cina yang beragama, maksudnya yang kuat agama, pergi ke kedai situ. Bila dia tengok kita ni bangsa Melayu, rambut hitam, nampak kan, mata tak sepek, masuk dalam kedai, rasanya apa akan dia buat? Tengok. Semua akan tengok. Bila dia tengok kita, sebetulnya kita telah jentik mereka untuk Islam. So menunjukkan kita boleh makan makanan tersebut selagi makanan tidak dilarang ataupun tidak diharamkan. Dan ada banyak sebetulnya makanan ataupun restoran vegetarian yang ada cop halal daripada JAKIM. Jadi kita tak perlu risau bahawa makanan tu tak halal. Sebab saya difahamkan orang-orang yang makan vegetarian, mereka memang takkan makan makanan yang bersumber daripada haiwan. Tak kisah minyak ke apa-apa, mereka takkan campur. Mereka hanya makan daripada tumbuhan ataupun sayur-sayuran sahaja, ataupun biji-bijian. Jadi daripada situ sebetulnya secara tidak sengaja kita telah membuka ruang kepada mereka untuk dakwah. Dan bila perlu, kalau kita tengok contoh di kawasan situ tak ada orang Islam, kita sewa rumah di kawasan tersebut supaya mereka ada peluang untuk berinteraksi dengan kita. Apa yang Sifu saya buat, apa yang Ustaz saya buat, dia tinggal di Jalan Ipoh, di mana di Jalan Ipoh dah majoriti bukan Islam. Bukannya bila kita tengok orang tak ada orang Islam, kita pun lari, tak maulah kat situ, nanti dia orang serbu aku. Tak ada. Sebetulnya di situ adalah peluang. Bila hari raya, kita jemput mereka datang rumah terbuka. Kita buat cara Islam, bukan kita buat cara budaya kita, tapi kita buat cara Islam. Jadi benda-benda macam ini akan menyebabkan mula minat. Sebab hari ini bila mereka tengok orang Islam, mereka akan nampak apa? Contoh yang paling simple. Bila saya pergi ke kedai-kedai Cina seperti vegetarian, bila mereka makan, mereka akan jaga makanan pinggan itu bersih. Mereka akan makan dengan habis, tak buang. Tapi hari ini kita pergi, bila orang Melayu yang makan, sedangkan kita semua sedar bahawa membazir itu hukumnya amalan syaitan, kan? Tapi kenapa mereka yang tidak Islam mereka amalkan? Jadi benda-benda macam ni kita tunjukkan, kita boleh bergaul, kita boleh bercampur dengan mereka, sehingga akhirnya mereka dah selesa. Oh, rupanya Islam tak menghalang untuk berhubungan dengan orang bukan Islam. Jadi kita tak perlu banyak bercakap sebetulnya. Dalam keadaan seperti itu, kita hanya tunjukkan akhlak sebagai seorang Islam. Tak perlu banyak bercakap. Sebab hari ini mereka bila dia tengok kita bercakap aja, tapi buat tak ada. Itu saya rasa dapat menjawab soalan daripada Makcik Noh tadi. Dan soalan berkaitan dengan apa, siapa yang berani nak menegur pemimpin, saya mungkin bagikan kepada Ustaz Abdul. Terima kasih kepada Ustaz Faisal. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya nak respon sikitlah soalan pertama Makcik Nur Ain tadi ni kan.
Saya teringat satu hadis dalam Tirmizi kalau tak salah ingatan saya. Hadis yang berbunyi, innallaha yudkhilu thalathan al-jannata fi as-sahmil wahid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Kan? Sesungguh Allah Subhanahu wa taala bayani kuat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan 3 orang ke dalam syurga kerana sebab satu batang anak panah. Dalam perang, Nabi sebut ni dalam suasana peperangan, orang yang nak bunuh musuh ni hapi perang pula. Dia tembak ataupun dia panah musuh mati. Dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kerana melibatkan diri dalam kerja jihad fi sabilillah. Tapi bukan dia seorang akan masuk syurga, Nabi kata. Orang hak pi cari buluh dalam hutan tu pun masuk syurga juga. Orang hak asah buluh tu nak bagi jadi panah tu pun akan masuk syurga juga kerana sebatang panah itu sahaja. Jadi kita sekarang ni tuan-tuan perempuan, kita kena rasa bahawa Islam ni agama yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita supaya kita buat part masing-masing. Tidak semua orang boleh buat semua kerja. Saya tak mampu buat semua kerja, tuan-tuan. Saya boleh buat sebahagian kecil daripada kerja-kerja Islam. Yang kadang-kadang kita tertipu dengan kerja yang kita buat tu, kita rasa akulah orang yang paling buat banyak. Orang lain buat apa? Orang lain tidur. Ni kalau tak kerana tuan-tuan mai ke program ni tak ada, tuan-tuan. Saya adalah kata penceramah hebat lah, kata tuan-tuan. Ustaz Faisal seorang penceramah, pemidato yang hebat. Kalau tuan-tuan tak ada makna kami ni, tuan-tuan. Maknanya kita kena fikir tang mana kita boleh sumbang dalam kita nak melaksanakan kerja-kerja Islam, kerja-kerja dakwah ni. Sebab itulah kita diajak supaya baca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku, kerja ibadah lain yang aku buat, korban apa dan sebagainya, pergi haji dan sebagainya, nusuki, hidup aku keseluruhannya ni, wa mamati, mati pun semua ni, lillahi rabbil alamin. Maknanya kita kena ada keazaman ni dalam diri kita untuk menyumbang pada Islam sekadar mana, ruang mana boleh kita masuk. Jangan kita fikir kita semua juga nak menulis macam Ustaz Faisal. Kita bahasa Malaysia pun tak apa nak lulus elok kan. Jadi kalau kita nak buat kerja yang di luar kemampuan kita tak boleh buat. Kita setiap orang kena cari. Saya baca cerita, saya tengok filem Perang Al-Qadisiyah. Tuan-tuan cari filem tu, terjemah bahasa Melayu lah, Perang Al-Qadisiyah, yang berlaku antara tentera Islam yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas lawan kerajaan Sasaniyah, kerajaan Iran, Syiah lah ialah. Dulu ni mereka semua api kan. Jadi dalam peperangan tu diceritakan tentang seorang tokoh wanita nama dia Al-Khansa. Dia ni tuan-tuan, dalam peperangan tu anak dia 4 orang mati. Bukan seorang, 4 orang mati. Pas seorang mati, hentak seorang mati, hentak seorang mati. Mai keempat orang abang dia 4 orang dah anak puan dah pun syahid. Dia menangis, tuan-tuan. Bila dia menangis, orang tanya dia tak reda ke anak dia mati ni masuk syurga. Dia kata, bukan aku menangis sebab aku tak reda dengan kematian anak aku dalam perang tu, bukan tu yang aku nak kan. Tapi aku sedih tak ada dah anak lain yang aku nak hantar suruh pergi buat kerja Islam, pergi mati dalam peperangan. Dia fikir tak ada dah habis lah. Jadi kita hari ni tuan-tuan, bila kita menyebut tentang kerja dakwah ni, part untuk buat kerja dakwah ni terlalu luas.
Kadang-kadang jadi driver ya. Jadi driver kan. Kita ada kenderaan kita boleh bagi. Ini kadang-kadang kalau tuan-tuan sembang sekolah-sekolah agama apa? Agama rakyat yang dapat sekolah apa nama van-van percuma, orang ni bagi, orang ni bagi. Saya jumpa dengan Ma'had mudir Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang. Dia kata kami ada 5 biji. Dia kata van apa nama yang orang sumbang. Tapi tu nak tengok dia ada dia tu. Semua tak boleh pakai dah. Dia bagi hak dia tak mau pakai dah tu dia hantar pergi tu. Kan lagi lingkup nak perbaik 3-4 lah kali tersadai tang tu. Ni sikap kita ni. Hak tak betul dalam buat kerja dakwah kita. Maknanya dakwah ni benda tak mau dah, benda dah tak tahu nak buat apa dah, barulah kita buat. Jadi dakwah tu tidak menjadi apa kita nak kata apa? Benda yang penting dalam kehidupan kita. Kita tak jadi benda tu sebagai benda yang teras dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita letak usaha tu, tuan-tuan minta Allah, ya Allah aku nak buat apa ya Allah untuk Islam, Allah akan lorong kat kita. Banyak tuan-tuan kerja ni. Tak larat buat kerja Islam. Al-Imam Hasan Al-Banna kata, ketahuilah bahawa al-wajibat aktsaru min al-awqat. Kewajipan, tugas dan tanggungjawab nak buat kerja dakwah ni lebih banyak daripada masa yang ada kat kita. Memang tak ada. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah berkawan dengan pendakwah di negara kita ni kan, yang saya kagum lah, yang saya kenal. Ramai lagi yang saya tak kenal kan, yang saya kenal. Saya jumpa Tuan Haji Nicholas Sylvester ngurusi Hidayah Center. Anak 10 ada dengan anak dia. 9 lagi. Aku 10 dah. Lama dah saya tak jumpa dah. Saya tuan-tuan, saya selalu bawa dia di Sabah masa duduk sana kan. Sekali saya telefon duduk di Penang. Sekali telefon pula duduk di Perak. Telefon pula duduk di Johor. Sekali telefon pula. Saya kadang saya heran dia duduk di rumah masa mana? Masa mana dia duduk di rumah? Saya tanya dia, bini dia tak marah ke sampai tak dekat di rumah tu ni kan? Bini dia, isteri dia apa orang juga? Bukan tiang elektrik kan? Bini dia orang, tentu ada perasaan. Kalau dia tinggal kerap sangat ni kan, perempuan pun marah kan? Pernah marah lah kan? Lalu dia marah, tu yang suami tak main hari ni tu. Ramai sekali hari ni daripada orang perempuan. Hak laki-laki ni pasal dulu tuan puan-puan duk marah kat depa sangat lah, depa ambil keputusan duk di rumah tak mau mai dah mengaji-mengaji pun. Salah puan-puan lah. Saya dah duduk dekat sini 2 malam masa mana dia duduk. Kerja ni tak tahulah, bawa terlalu banyak. Lagi orang murtad di sana nak kena pergi kaunseling. Pula lagi dia kata dia drive sendiri, tak ada driver. Mengantuk dengan cerita kerja ni. Dia buka lah berapa belah dah Hidayah Center. Hari tu sebelah kali saya dengar ada sebelah dari Hidayah Center. Terlalu banyak tu orang yang rapat dengan saya. Sampai kadang-kadang dia tunjuk SMS ke saya, dia tengok buka-buka. Isteri dia Cina. Cina tulen punya tu. Ada ke tak tulen? Cina daripada Cina orang lain kan. SMS naik kat dia tulis Cina. Dia kata ni dia marah ni pasal lama tak balik. Sampai lagu tu punya masa tak ada. Jadi kita duk kata apa saya nak buat? Ruang mana nak pergi? Kita tak cari sebenarnya. Kita tidak cari ruang-ruang untuk berdakwah. Dengan harta barangkali kita tak mampu dari sudut dengan harta kita. Dengan apa lagi yang boleh kita bagi, kan? Apa kelebihan yang ada? Takkan setiap daripada kita Allah cipta tak ada suatu kelebihan yang ada pada kita. Ada. Terlalu banyak kelebihan Allah bagi kita, cuma kita tidak memanfaatkan dia untuk Islam. Berapa banyak jemaah ada di negara kita yang buat kerja-kerja Islam ni, tuan-tuan. Banyak kalau nak sebut ni berpuluh-puluh jemaah ada. Kalau kita pergi duduklah, pergi mana-mana jemaah kita, apa saya boleh sumbang? Tak larat nak sumbang, tuan-tuan. Kita akan tengok dia kata kan ada orang nak buat ni. Ni tak ada orang. Pergi tanya, betul tak? Pergi tanya Hidayah Center, siapa dia nak jaga Hidayah Center Sungai Petani, siapa nak jaga yang duduk di Itra, siapa nak jaga yang duduk di Penang, siapa nak jaga tuan ni. Nuhak yang keh-keh apa nama telanjur lagi kan, tu tak larat jaga semua tu, tuan-tuan. Semua kerja tu adalah kerja yang kita kena buat untuk menjamin kerja-kerja Islam terlaksana. Jadi kita kena berkawanlah dengan orang-orang yang terlibat dalam bidang tu. Kemudian tanya mereka, saya boleh sumbang tak mana? Tanya mereka, apa yang boleh saya sumbangkan? Dan kita buat terkadar yang kita
mampu Allah sekurang-kurangnya bila Allah Ta'ala tanya kita esok ni, yang ni saja yang aku mampu buat ya Allah, ada jawapan sekurang-kurangnya dalam kita nak melaksanakan kerja dakwah. Dan kita kena elakkan sikap salah faham kita bila buat dakwah ni. Kita selalu orang duk tanya kan, berapa orang dah kamu Islamkan orang? Saya cukup tak mau jawab soalan tu. Dah duduk sampai 9 tahun, berapa puluh orang dah masuk Islam. Mana orang meletakkan, orang panggil apa, KPI dia. KPI dia mesti ada orang mengucap syahadah, kita yang pegang tangan dia, buat betul pula syarat-syarat kan, kita yang buh nama kat dia, barulah kita berjaya melaksanakan kerja dakwah tu. Tak betul tuan-tuan. Sebabnya bila kita berdakwah, kita sampai sepatah dua daripada kita kena ingat hidayah ni macam cawan kosong ni lah kan, dia kosong. Kita titik yang pertama dan kedua, barangkali ketiga dan keempat, nak penuh tak cawan ni dengan 2 titik 3 titik tu? Tak penuh. Nanti orang lain main bubuh pula sikit lagi. Main Ustaz Faizal dia bubuh lagi sekat tu lah, pergi main orang ni titik. Kita kalau kena halal kali, kita titik setitik melimpah. Boleh kata kerana aku tu dah usaha orang dulu dah banyak dah, yang kita menumpang daripada kerja-kerja yang mereka buat. Akhirnya dia main depan kita, dia kata saya nak masuk Islam Ustaz, tolong Islamkan saya. Takkan kita buat kerja kot. Banyak dia baca buku yang kita tulis, dia dengar ceramah yang disampaikan, dia dengar, dia tengok contoh teladan yang kita buat. Dan saya kadang-kadang orang kata kerja ni kerja Ustaz, saya cukup tak setuju lah. Sebabnya tuan-tuan, saya jumpa dengan orang-orang masuk Islam ni, barangkali yang saya jumpa lah, kebanyakannya masuk Islam bukan kerana Ustaz, kerana cikgu. Kadang-kadang kalau di sekolah tu kerana cikgu, dia kata cikgu sains saya lah. Tuan Haji Nicholas tu dia tu sebut saya Cikgu Rashid. Saya tak kenal Cikgu Rashid, tapi dia kata saya sebab Cikgu Rashid ni lah yang saya tertarik masuk Islam. Dia tak sebut nama Ustaz pun. Mana cikgu peranan besar lah, besar peranan. Bahkan kalau dia tukang sapu sampah pun, dia boleh berperanan untuk nak sampaikan Islam dengan lisanul hal, kalau tak dengan lisanul lisan. Duit yang kita bagi, kita sponsor dia mengaji, kita tengok dia susah, kita bagi barangkali boleh menyebabkan dia masuk agama Islam. Dengan sumbangan kita tak payah duk tanya lah. Allah bukan nak tanya berapa orang masuk Islam dengan kita, tapi apa kita buat. Kita cuba sekurang-kurangnya untuk membantu menyelesaikan masalah dakwah kepada non-Muslim ni dengan cara kita cuba melibatkan diri dengan NGO yang aktif, badan-badan masjid barangkali kan kena buatlah majlis hari raya yang kita tidak jemput hanya orang Islam saja. Kita masalah ni kita jemput orang Islam saja lah. Kita kata hari kalau jemput bukan Islam, dia main pakai skirt lah, dia hauk lah kan, suami aku dah tengok pula lagi. Panggil dia buat jamuan hari raya bagi dia masuk dalam masjid. Sebab orang bukan Islam, dia masuk masjid tu dia tak masuk saja tuan-tuan, dia masuk dia nak tengok apa benar dia boleh dapat. Dan dia suka tanya, saya pergi satu kursus Islamic Outreach ABIM. Kami ada satu badan dalam ABIM yang buat kerja ni kan, Islamic Outreach di Masjid Negara tu. Kalau tuan-tuan pergi tahun tu tuan-tuan tahu satu hari berapa banyak pelancong yang mai ke Masjid Negara saja. Sekurang-kurangnya ada 40 buah bas sehari. 40 bas ada berapa orang? Tuan-tuan kali tengok. Jadi kita nak gaji, siapa dia nak bagi gaji ni, nak buat kerja pemandu pelancong Islam ni kan, yang boleh berbahasa Inggeris. Saya teringin hari ni, tapi masalah saya cakap siam saya hati. Kalau main pelancong begitu saya kelam buncah, saya tak hati nak buat guna kelemahan saya. Kan tu kelemahan saya kata, aku nak buat tapi aku tak layak untuk buat kerja. Kawan-kawan lain kata saja, tapi dia belajar bahasa Inggeris, takkan tak boleh kalau mengaji. Kalau saya nak pergi ngaji, saya tak percaya ngaji di Malaysia boleh. Saya nak kena pergi duduk luar negeri, bini saya pula tak pergi. Dia kata, abang pergi duduk sana, saya lagi mampu Jadi saya kena cari ruang lain. Orang boleh bahasa Inggeris, dia peguam barangkali dulu pension dah, dia dulu jadi apa nama ni kan. Pergilah masjid negeri kita ada sini, apa nama tu, Ustaz Kamarudin Abdullah. Kamarudin Abdullah kan, apa dia punya IFC kan, IFC yang dia buat kerja tu. Dia perlu bantuan daripada kita untuk mengislamkan orang. Tak mesti kita yang pergi bercakap, tapi apa kita boleh bantu dia. Tu 1,600 orang yang main tiap-tiap hari ke Masjid Negara tu, siapa nak bawa mereka? Dia naik yang masjid tuan-tuan, dia tengok paip air banyak di
di masjid negara tu, dia tanya. Dia bukan tak tanya, dia ingat kita tak apa, kita duduk tengok hari-hari dah. Dia masuk tu dia tanya, pasal apa baik banyak? Tu keyword untuk dakwah. Soalan tu cipumah nak abang. Oh, kita kena berwudu. Islam mementingkan kebersihan. Dia kalau pelancong Jepun terutamanya, dia akan main-main, dia akan tanya, boleh tak dia nak try ambil wudu? Oh, tu peluang dakwah lagi yang cukup kuat. Dia masuk-masuk, dia tengok-tengok ada menara, masjid ada menara kan. Dia tanya pasal apa mesti ada tu. Oh, tu peluang nak abang asyhadu an la ilaha illallah dalam ucapan azan. Peluang dakwah Islam lagu. Ruang sana terlalu banyak. Tapi ada beberapa orang yang sanggup memberi khidmat sukarela untuk kerja-kerja dakwah seumpama itu. Jadi saya tak tahulah nak cerita kot suasana di sini kan. Tapi kita boleh bengkel. Jangan dulu dengar ceramah daripada kami ya. Kami pun bukan pengalaman banyak. Kadang-kadang kita bengkel kemudian ni kan. Pengalaman daripada tuan-tuan kita kongsikan. Kemudian kita garap semula, kita fikir apa yang boleh kita buat. Barangkali tuan-tuan pun ada idea yang baik, yang lebih baik daripada idea yang kami bercakap di depan ni. Kita cuma nak bagi cetuskan isu tu saja untuk kita buat. Supaya paksi ni tidak hanya menjadi pusat pengajian. Maknanya orang main kita mengaji. Ilmu ni lagi kita tak beramal, lagi tu Allah tak nilai dia sebagai amal soleh yang tinggi darjah dia. Jadi bila nak buat, kita kena fikir apa boleh kita buat. Supaya tuan-tuan juga menyumbang kepada paksi ni, bukan main dengar ya, tapi tuan-tuan juga adalah orang yang bekerja untuk menyebarkan dakwah Islam. Kemudian soalan yang terakhir tadi kot, no? Daripada Makcik Nur kita tadi, siapa berani ni? Angkat tangan sana tengok siapa berani. Saya senang suruh angkat tangan kan. Tak saya bukan tanya saya tu. Soalan tu tanya saya, dia balik ke sana, siapa berani angkat tangan sana tanya. Untuk pergi tegur Datuk Najib Tun Razak ke siapa buat. Siapa yang berani tegur? Siapa pun tak berani. Allahu Akbar, lemah makan dah. Kopi janda minum dah. Kopi tongkat Ali makan dah. Lemah lagi. Oh, berat. Kok kopi tak tulen kok kita makan tu yang apa? Pirate punya aku. Tak kuat kita. Dia seorang ni dia tak kuat. Kan memanglah bila kita seorang kita nak jadi macam Nabi Ibrahim, kana ummatan, Allah Taala diiktiraf dia walaupun dia seorang dia ummah. Oh tu dalam Quran sebut lagu tu kan. Kita bukan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tidak sekuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuat-kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia bina jamaah. Dia bina kekuatan di keliling dia ni. Maka kita pun seorang kita kena sedap macam lidi kan, kita satu kepak patah, tapi cuba kita himpun banyak-banyak. Jenuh kepak kot kan. Putih orang pinggang tak patah lagi apa nama tu. Jadi maknanya kita kena berjamaah dalam buat kerja dakwah ni, kena fikir ar-ra'yul wahid, ra'yul jamaah, pandangan jamaah tu lebih baik daripada pandangan satu orang individu. Jadi kita kena buat dalam benda ni, dalam berjamaah. Jamaah ni bukan benda yang terlalu payah, complicated sangat. Masjid kita duduk dalam satu badan kecil, biro kecil pun tu jamaah dah tu. Boleh buat kerja lah, boleh bersuara untuk menyatakan pandangan dan teguran kita. Tambah hari ni ruang untuk tegur menegur ni lagi banyak tuan-tuan. Cuma masalahnya kadang-kadang kita nak tegur orang kita tukar anjur buat maksiat. Tu berat. Malam saya bersyarah banyak dapat kemari nikah ni kan. Tinggal tu jahiliah tu tuan, jangan duk bersanding Hindu punya kerja tu. Tinggal pak. Ya Allah. Jadi kita kena perbaikilah islah diri kita pelan-pelan kan. Tapi jangan duk tunggu aku tak sempurna lagi, kena bagi jadi ustaz dulu, kena dapat PhD dulu baru nak boleh buat. Dah Ustaz Faisal kita tuan-tuan, saya terkejut, saya baru tahu tadi dia bidang sains rupanya, tapi dia tulis buku bagus daripada buku saya ni. Bahasa Islam ni saya tahu, saya baca semua aku tahu tajuk ni, tapi awak aku tak tulis kan. Dia boleh lebih tulis. Saya baca dapat manfaat, terima kasih dah. Dia tolong bukukan untuk manfaat, dan kita kena gembira bila ada orang lain boleh buat baik lebih daripada kita. Kita seronok bila ada orang boleh buat benda-benda. Saya ya Allah, saya seronok sangat kalau ada lagi ramai pendakwah yang melibatkan diri dalam kerja-kerja Islam ni. Walaupun kita saya boleh buat ni, masya-Allah.
Allah akan bagi nilai kepada kita bukan berdasarkan banyak mana sumbangan kita, tapi sejauh mana keikhlasan kita dalam kita buat kerja dakwah ni. Jadi teguran kita buat melalui jamaah. Kalau kita rasa kita kuat, kita buatlah. Seorang pun kena buat. Kena buat seorang pun kalau kita ada kekuatan tersebut. Tak kuat dengan seorang, kita kena berjamaah. Sokonglah, berilah apa nama kita kata apa? Sokongan kita kepada jamaah Islam yang buat kerja-kerja dakwah, kerja-kerja untuk menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu yang mampu saya sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, rasanya soalan-soalan tu sudah pun terjawab ya, dan boleh faham insya-Allah. Kalau ada lagi yang belum faham, insya-Allah lepas ni kita boleh jumpa dekat luar insya-Allah. Jadi sebelum mengakhiri forum kita, minta kepada Ustaz untuk menggulung seminit saja, kemudian boleh ceritakan tentang buku yang nak dijual. Silakan Ustaz. Okey, alhamdulillah hari ini kita pun telah sampai program kita ke penghujung. Jadi saya mengharap kepada tuan-tuan dan puan-puan bermula hari ini, detik ini, pasangkan niat kita untuk kita menyampaikan Islam kepada orang-orang di luar sana, sungguh pun satu ayat sahaja. Kita boleh gunakan pelbagai cara seperti Ustaz panel kita, Ustaz Abdullah Din kata, mungkin kita boleh sokong program-program yang dilaksanakan oleh NGO ataupun paksi itu sendiri untuk kerja-kerja dakwah. Dan di sini saya nak memaklumkan sedikit, saya berserta kawan-kawan, kami ada buat satu program, iaitu program kita panggil Projek Mega Buku Islam untuk Semua. Kita mencari penderma-penderma untuk membeli buku Tuhan untuk Semua dan Islam untuk Semua, dan kita akan hantar ke IPTA, perpustakaan IPTA dan IPTS. Kemudian kita akan hantar ke klinik-klinik kerajaan dan juga sekolah-sekolah menengah, terutama sekali di Sabah dan Sarawak. Alhamdulillah setakat ini buku Islam untuk Semua telah diedarkan di beberapa daerah di Sabah Sarawak, dan mereka memerlukan lagi. Jadi kalau ada sesiapa yang berhajat untuk menderma, mungkin hari ini tak ada bawa duit kan, nanti saya akan tinggalkan kad nama saya, dan sesiapa yang berhajat boleh hubungi saya, dan mungkin nanti boleh bank inkan duit kepada akaun saya. Tetapi maklumkan kepada saya, contoh saya nak taja satu buku, contoh buku ini harga dia RM18, tapi untuk tajaan kita ambil RM20, kita gunakan untuk pos laju. Kemudian buku ini harga dia RM11, tapi untuk tajaan kita ambil RM13. RM2 adalah untuk kos penghantaran. Ataupun boleh juga ambil nombor telefon saya 019 356 8602. Saya ulangi 019 356 8602. Dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah meluangkan masa dan menyokong forum hari ini, dan saya doakan semoga apa yang kita mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah lain masa kita akan berjumpa lagi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ni tuan-tuan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dulu masa dulu di Sabah dulu saya banyaklah juga terlibat dengan program-program non-Muslim dan sebagainya. Tapi bila balik ke Kedah ni, isu lain pula. Jadi isu Syiah di negara kita ni, saya pening kepala lah tengok puak-puak ni katakan, bila kita trace beberapa orang ustaz yang ditempatkan mengajar di sekolah-sekolah menengah kebangsaan Syiah. Cuba tuan-tuan bayang, ada satu cikgu ustaz mengajar Syiah, jadi dia akan rekrut budak-budak kita jadi Syiah, yang saya tengok guru kita sendiri pun kadang-kadang tak faham Syiah ni apa dia. So bila dia ajak sukatan dia kata 5 tu, dia ajak sekadar untuk menghabiskan sukatan pelajaran dia lah. Dan budak-budak ni bila tak dapat pendedahan yang sebenar tentang Syiah, esok bila dia pergi ke universiti, esok pergi UKM jumpa dengan Dr. Faisal Tehrani, pergi ke UM jumpa dengan puak-puak pensyarah-pensyarah yang Syiah. Jadi bila sampai sana melalui sastra, dia akan terpengaruh dengan Syiah.
dengan hujah-hujah yang nampak macam ilmiah tapi bukan ilmiah tara mana pun, menyebabkan mereka akhirnya terpengaruh dengan ajaran Syiah yang sesat, lagi menyesatkan ni tuan-tuan. Jadi oleh kerana tu saya dengan Persatuan Ulama Kedah juga, Habib dari Kedah, kita cuba terbit buku lah, buku simple-simple lah. Kita terbit tulis buku halus-halus. Kalau tulis besar lagi dia mahal buku ni. Dia jadi mahal tu orang kita pula tuan-tuan. Sebut nama buku